On September 15, 2009, with the announcement by our Home Minister Hishamuddin Hussein, 5 Internal Security Act detainees who have been detained for up to 7 years has been released with certain conditions. Membuat satu pengumuman bahawa petang ini kita akan membebaskan 5 orang lagi tahanan ISA. The 5 are Mat Sah Muhammad Satre, Abdullah Daud, Muhammad Nasir Ismail, Ahmad Kamil and Muhammad Amir. Mat Sah and Abdullah were detained in April 2002, while the other 3 in May 2007. Mat Sah was a technician at Dewan Bahasa and Pustaka and originally said to be a member of Kumpulan Militan Malaysia and later alleged to be a JI member. He was arrested on April 18, 2002. In a recent interview with the Malaysia Kini Citizen journalist, Mat Sah shared his story with us. Izin saya masuk, dia minta izin masuk rumah untuk berbicara dengan saya. Saya pun buka pintu, kemudian seorang ASP ni terus masuk rumah dan sama 5 orang anggota dia yang berpakaian biasa terus masuk juga ke dalam, terus menggari tangan saya. Dan kemudian sambil berkata bahawa saya ni ada demat-demat mengatakan saya ni mengancam keselamatan negara. Dan jadi dia kata saya menahan awak dalam seksyen 71 saya pun tak perasan 73 dan dia minta izin untuk menggeledah rumah. Dia masuk tu dalam pukul 12 sampai pukul 3:30 hampir baru selesai. Dia bawa saya ke Balai Ampang untuk laporan ambil orang kawasan di IPG Ampang, kemudian dibawa ke Balai Sentul. Dari Balai Sentul tu hampir sampai subuh lah, hampir siang gitu. Dengan untuk rekod tak tahulah sebab lepas tu saya dibawa oleh SB, ditahan di PRC Jalan Ipoh. Saya pun tak perasan sebab sepanjang perjalanan tu ditutup pakai cermin hitam, tak nampak jalan. Tapi saya orang KL, saya dapat agak lah di situ lah tempat. Di situ saya diinterogate lah selama 2 bulan. Saya dapat berita bahawa di akhbar katanya saya dianggap cuba sabotaj Pelabuhan Kelang gitu. Padahal selama 2 bulan tu dia tak ada satu soalan pun yang diungkitkan pasal Pelabuhan Kelang, sabotaj tak ada. Yang ada ditanya saya pasal Jamaah Islamiah. Saya pun tak tahu, tak pernah dengar Jamaah Islamiah. Cuma Jamaah Islamiah tu umum lah. Jamaah Islamiah tu adalah kelompok umat Islam, orang Islam itu. Itu Jamaah Islamiah yang saya faham lah. Tapi rupanya di sana tu Jamaah Islamiah dimaksudkan tu teroris lah. Dia tanya saya tentang macam mana kenal tak dengan Ustaz Abu Bakar Basir gitu. Saya cakap kenal, saya memang belajar dari dia. Saya pernah belajar di masjid bangsa dengan dia. Kemudian dia tanya lagi saya kenal tak siapa-siapa yang pernah ditangkap dulu. Kawan-kawan saya, Suhaimi, saya kenal lah sebab saya memang belajar dengan dia kan, belajar agama. Kemudian diceritakan pasal Al-Qaeda. Saya tak tahulah Al-Qaeda tu macam mana kan. Saya baca dalam surat khabar setakat tu je. Dia tanya saya kenal Osama bin Laden, kenal melalui surat khabar lah. Saya kata itu je. Kemudian kata terlibat, saya rasa tak banyak kata apa keterlibatan saya dalam jemaah ni. Saya cakap saya pun tak tahu jemaah ni apa. Kemudian saya pernah lah disuruh buat satu macam satu ceramah lah. Disuruh saya sediakan tempat lah, carikan tempat
sediakan ustaz. Kemudian ada kawan-kawan yang nak dengar ceramah ke apa, panggil lah kan. Itulah saya pernah buat gitulah. Kemudian itu pun dia jadikan alasan juga. Alasan untuk menahan lah. Kemudian bagi sumbangan. Kalau dalam Islam tu disebut infak kan. Infak untuk saudara-saudara Islam di Filipina ni. Saya ada kumpul juga tu. Tapi dia charge saya bagi sumbangan dana untuk ni teroris gitu. Saya pun tak tahu benda apa teroris apa benda kan. Akaun tu dia pasang full. Lepas tu bila memang kita sejuk. Yang integrator tu dia pakai jaket. Kita pakai baju lokap lah. Memang sejuk lah. Kita tak selesa lah. Di soal pun kadang-kadang kita tak buat pun, kita nak cepat keluar tu cakap ya juga. Banyak kena ikut dia lah gitu. Seolah-olah dia pun dah ada skrip dah untuk dia ni mesti buat begini, begini. Untuk lekatkan dia punya alasan tu. Saya pun ialah 2 bulan hari ke hari. Dalam sebulan tu memang full lah dia datang. Siang kadang kita letih pun tiba-tiba dia panggil. Dia panggil untuk target kan. Dan hari terakhir tu dia kata sebelum tu pun kalau masa target tu kalau pergi kerjasama mungkin boleh keluar lah, dia cakap boleh bebas lah lepas ni. Tapi akhirnya 2 bulan kena juga. Yang terakhir hari ke 59 dia bagi surat perintah tahanan lah. Hari ke 59 tu bawa ke Kementing. Pada awal tu setahun Kemta nampaknya macam tak ada program apa-apa. Memang seolah-olah dia tak bersedia untuk buat apa dengan kami. Kenapa saya cakap tu? Sebab saya pernah ditanya, awak nak apa kat sini? Awak nak buat apa kat sini? Dia tak tahu nak buat apa. Saya minta dia, yelah saya sendiri pun dah boring dah, tak ada apa-apa kan. Saya pun cadangan kat pegawai tu. Buatlah kami kursus apa-apa, kursus usahawan ke, pengajian agama ke. Itulah yang kita nak. Kita pun banyak masa lagi peluang. Seminggu sekali bahasa Arab. Tajwid seminggu sekali juga. Sedangkan kita hari-hari masa kat situ memang boring.